Kemudian sambung 2005 sampai 2006 ambil khusus KSPK, khusus setahun dalam perkhidmatan. Itu dalam counselling. Akak memang tak ada degree counselling. Cuma ada 14 minggu sijil, 14 minggu dan setahun. Terima kasih mau counselling. Tak, asalnya dulu cikgu PM. Sebelum ni memang cikgu PM, memang lepas posting sebab masa dulu dapat cemerlang, masa dalam muda dulu dapat cemerlang, jadi kita orang memang posting pada sekolah menang. Jadi bos sekolah menang dalam ada, bila dia datang, suami dulu laskar, mula posting 2 tahun, dulu dia pindah typing setahun, dan pindah balik Melaka setahun, masuk ke sekolah Saint David, bila tahun 2002, bila dapatkan guru KPM kata, siapa yang tak ada degree, kita terus sekolah menang. Yang untuk ijazah ni, yang ada sekolah menang, kita mohon dapat sekolah menang. 2002 dah memang sekolah Kampung Belang. Tapi sebenarnya bila dah sambung belajar, masa 2004 tu bila dah sambung belajar untuk counselling, bila lanjut sebagai guru counselling sekolah Kampung Belang dan sambung belajar lagi 2005 sampai 2006, ada tahun 2009 masa 2006 bulan Jun kita belajar terus dipindahkan ke sekolah Seri Asmara Banyak Tanah selama 18 tahun. Dari guru counselling kat sekolah Asmara tu datang sini balik 2024. Kira 2 tahun lebih sikit lah. Maksudnya macam ibaratnya orang kata siri pulang ke dagang. Daripada sana balik sekolah yang masih jumpa lagi kawan-kawan. So masa posting dulu cikgu sama dengan tu cikgu Nur Hayati tu kita sama posting sama 2000 tu memang pergi di kat sekolah ni. Memang inilah, tapi degree tak adalah macam cikgu counselling yang seorang lagi tu, cikgu Samini, dia memang ada degree counselling lah. Cuma kita lebih tahu pengalaman je lah, setakat ada sijil 15 minggu dengan setahun dalam perkhidmatan. Sebab mungkin degree, bila dia KPM offer untuk degree, belajar kan, kita ramai tak ada degree kan. Lepas tu kau ambil KPM balik, sebab itu buat dengan KPM atau kalau nak ambil khusus counselling untuk degree, ada dekat KPM. Sekolah anak kecil-kecil lagi, anak ada 6 orang. Lepas tu suami pula selalu di operasi, jadi macam kita orang mak ayah duduk kat Perak, jadi tak ada siapa nak urusan. Jadi memang terpaksa tempat nak kalau nak pergi degree counselling memang dekat KPM. Jadi nak ulang alik siapa nak? Anak lagi, mak ayah pun tak ada, jadi macam tukar balik. Memang struggle lah juga sebab bila kita jadi guru counselling, lepas tu nak kena ambil balik option sebab option masa tak memang option pengajar bahasa Melayu. Jadi belajar balik bahasa Melayu, tapi sebab kita dah belajar semua kita dah tinggal buat counselling, tapi itulah degree pun ijazah dan pengajar bahasa Melayu. Ambil balik degree. Sebab memang ada degree tapi degree counselling ada degree bahasa Melayu. Baik, cikgu. Jadi apakah tugas utama seorang guru counselling kalau sekolah? Sekolah kalau ikut daripada memang kementerian nak, kita yang pertama mesti nak sesi. Sesi kalau individu 150 sesi tahun dan counselling belum itu dalam 40 sesi. Mesti itu wajib dicapai. Kemudian yang macam sekarang ni program-program KPM memang kita sedang jalankan dan buat mesti ada saringan media sihat. Dulu tahun sebelum ni memang sekali dia buat untuk budak tahun 5 dan 6 je. Sekali dia awal ada 4 soalan, ada tentang emosi yang kita tidak. Tapi tahun ni pasal yang baru dia ada 2 kali jawab. Bulan kita bagi tempoh Januari sampai Jun, Januari Julai sampai Disember. Online sebenarnya online. Kemudian satu lagi psikometri tentang minat budak. Dulu mula dikenakan hanya darjah 6. Lepas tu tahun sebelum ni darjah 4, darjah 5 dan baru 3 tahun ni darjah 4. Jadi maksudnya psikometri ni dijawab oleh semua murid tahun 4, 5 dan 6 adalah wajib. Sebab kita nak tahu emosi sekarang kan, bila zaman sekarang Gen Z macam-macam masalah tingkah laku budak dan sebagainya. Jadi memang kita nak kena tengok emosi budak tu macam mana. Tak ada. Sebab kita dengar juga macam kat dengar tu ada yang bully macam-macam masalah tu bully ke atau sebab daripada soalan-soalan contohnya saringan media sihat memang sangat penting nak tahu emosi budak macam mana. Program yang lain biasalah kita tengok program sasial, program pengawas pun kita buat, data macam banyak lagi lah. Sini ada bergabung dengan agensi luar lah. Ada kita bagi yang macam ni, yang untuk bagaimana pun kita panggil PC kita daripada staff-staff daripada pusat kumpulan. Yang akan jadi PC lah untuk ni. Kalau macam motivasi pun sebelum tu kita memang panggil dulu lepas akan panggil daripada UNIMED, pelajar-pelajar yang ambil bahagian psikologi dan kita biasa dalam konsultan kan kalau memang ni okey lah, tapi ada semua program kita panggil orang yang itu pelantikan bawah contohnya macam dulu sekolah kita dalam pegawai balai polis Tanjung Kering dia sebut bagi info dan bully dan seksual itu sebab tu pun isu-isu masa sekarang ni bully bila bikin Zara tu lagi lah bentuk dia macam kita fokus bahagian macam mana saya tidak betul kan memang tak nak bicara kita nak kita rasa dari segi tengok mak ayah sekali dia jadi macam anak atau berbanding dengan kita nak sekat guru dan dia kadang-kadang kita soal sedikit pun betul ke tak tiba terus sekarang ni parent di bola kadang-kadang tak soalan di jabatan terus ada anak saya tapi bila tu mandi sendiri pula macam sekarang ni ada juga soalan lain kawan guru soalan bila ada isu-isu terus masuk di siswa yang report yang aduan pasal guru tu dia tak tanya aku macam betul ke cikgu buat ke tak terus report dia orang jabatan tu pula jadi kan satu sekarang ni cikgu pun macam tak ada nasihat dan tak ada nasihat untuk dia kata cikgu semua kan sentuhan pada tak ada sebab kita tak ada sebab tapi masa nak sentuh tasan awam sekarang tak macam dulu kau nak sebab ke kau nak ke mak ayah tak kisah tapi sekarang itu ada satu kes tahun ni lah dia dah jadi dia sebenarnya jatuh kat tangga jatuh seorang di tangga tapi dia balik mak dia cakap ada abang ada jenang tu tolak dia ada lebam lah sikit dekat dia kena bucu tangga ni tapi dia ngadu dia kata mak dia pula perempuan dalam WhatsApp kan 12 tahun sekarang ada bunyi jenang apa tindakan cikgu macam tak saya akan jabatan dia mak ayah duduk macam itu dia berusaha pun bagi apa semua bila kita buat siap bakal macam dia ada 2 tu dia dah 6 tanya mana abang yang kumpul tu berapa orang 5 orang dia tunggu dia tapi dia tak ada pula dia dah buka panggil dia dia sendiri dia kenapa cakap kalau dia nak cuba dia tak ada mak punya memang masa jumpa kita orang tu mak dia satu kita tanya 10 dia macam tak sampai kita ni cakap pun macam minta tolong dia bercakap dia je yang betul bila tadi aku dah cakap saya sebenarnya macam tu mak dia juga ni cakap abang betul jatuh ke apa dia macam tak abang itu buat kat lain cakap dia mana-mana cakap betul dia tak marah betul tapi dia tak sedar dia terus ni ya kan itu tak nak mak dia bilang kita jangan bila macam tu anak sebenarnya takut dengan mak ayah macam tu mak ayah pula jadi pula zaman sekarang ni cari budak dia cakap anak dia ni ada dia dalam kalau lepas budak tu dia suka usik orang buat orang apa semua pasal orang bila ni
disuruh 12 hari itu budak penolong dia 12 dari kita tu disuruh masuk budak lelaki dia kita nak masuk. Lepas tu kita nak masuk dia tolak balik, dia badan dia tolak balik. Bila balik kita cakap mana? Lepas tu budak perempuan 3 orang bully dia tolak dia jatuh. Itu mak dia kata tak ada sampai anak saya ni kena tolak. Tapi anak-anak kita yang sebenarnya budak tu suruh masuk tu sebab suruh masuk dia tak